Assalamualaikum. Sekarang saya bersama dengan Haji Nasir, pengerusi Surau Al-Yumni. Kita nak tengok dan nak tanya bagaimana perjuangan dan perasaan Haji selaku pengerusi bersama dengan AJK sehingga surau ini hampir siap dibina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nasir. Saya pindah di Taman Perumahan ni tahun 2009. Pada tahun tersebutlah saya bersama dengan kawan-kawan kat sini untuk memulakan kerja pembinaan surau. Asal tapak surau ni di tempat yang agak tertutup, terpaksa melalui perumahan yang melalui boom gate. Jadi pada tahun 2015 kita buat keputusan untuk memohon perpindahan tapak surau ni ke tapak yang lebih luas lah. Alhamdulillah tahun 2022 baru diluluskan pembinaan di tapak yang baru ni. Itu dia tadi sedikit latar belakang dan sejarah. Bermula 2009, 2022 baru lulus untuk tapak pembinaan ini. Dan kemudian bagaimana proses pembinaan sehingga ke waktu ini? Tahun 2023 baru kita memulakan pembinaan surau ni selepas kerja permohonan kepada MBSJ dan juga pewataan diluluskan dan semua paperwork dah siap. 2023 baru kita mula dan alhamdulillah setakat ini 95% siap tapak surau ini dan pembinaan bangunan surau ini. Masya Allah. Maksudnya kelengkapan detail dokumentasi semua serba lengkap dan diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi insya-Allah tunggu anda saja lagi untuk sama-sama menyumbang untuk persiapan akhir sebelum mereka target tahun ini surau ini dapat digunakan. Jadi Haji, jom kita ajak diorang klik link yang kami sediakan. Jom, sila klik link yang disediakan insya-Allah. Masya Allah.